Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan rasa syukur kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan kurnianya dapat kami menghasilkan video syarahan pada hari ini. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya memulakannya dengan serangkap pantun pembuka bicara. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Ilmu dituntut penuh teliti agar menjadi panduan selamanya. Terima kasih atas pantun yang begitu indah sebentar tadi. Seperti yang kita semua maklum, ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi kehidupan seharian kita. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dan sukar untuk membuat keputusan di dalam kehidupan seharian. Seperti kata hikmah yang sering disebut, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Oleh itu, kita bukan sahaja perlu mencari ilmu, malah mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Baiklah, untuk video syarahan pada hari ini, kami akan membincangkan tentang memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan AI. Kami akan menerangkan aspek-aspek penting dalam tajuk ini. Oleh itu, marilah kita menelusuri dalam syarahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pengerusi majlis, pensyarah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada era globalisasi yang semakin pesat ini, teknologi digital berkembang dengan sangat pantas dan memberi kesan besar terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi seperti internet, aplikasi pembelajaran serta kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara kita belajar, mengajar dan memperoleh maklumat. Sehubungan dengan itu, tajuk syarahan saya pada hari ini ialah memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan AI. Hadirin yang dihormati, memimpin pembelajaran dalam era digital bermaksud keupayaan seseorang pendidik atau pelajar untuk menggunakan teknologi secara berkesan bagi meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam era ini, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Sebaliknya, bertindak sebagai pemudah cara yang membimbing pelajar untuk meneroka pelbagai sumber maklumat melalui teknologi. Hadirin sekalian, perkara perdana yang saya tekankan ialah kepentingan teknologi digital dalam pendidikan masa kini. Teknologi digital membolehkan proses pembelajaran berlaku dengan lebih mudah, cepat dan menarik. Sebagai contoh, pelajar boleh mendapatkan maklumat daripada berbagai sumber seperti video pembelajaran, laman web pendidikan, aplikasi interaktif dan platform pembelajaran dalam web. Selain itu, teknologi juga membolehkan pembelajaran berlaku tanpa batasan masa dan tempat. Pelajar boleh mengikuti kelas secara dalam talian, menonton rakaman kuliah serta mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa. Keadaan ini memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara lebih fleksibel mengikut kemampuan masing-masing. Bukan itu sahaja, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran. Bahan pembelajaran yang berbentuk visual, animasi dan multimedia menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Oleh itu, jelaslah bahawa teknologi digital memainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkesanan proses pendidikan pada masa ini. Hadirin yang dihormati, seterusnya kita juga perlu memahami peranan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Kecerdasan buatan merujuk kepada teknologi yang membolehkan komputer atau sistem digital menjalankan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti menganalisis maklumat, menjawab soalan dan memberikan cadangan. Dalam bidang pendidikan, AI boleh membantu pelajar mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan tepat. Contohnya, pelajar boleh menggunakan aplikasi AI untuk mencari penjelasan tentang sesuatu topik, membuat latihan tambahan atau mendapatkan cadangan penulisan. Selain itu, AI juga boleh membantu guru menyediakan bahan pengajaran dengan lebih mudah. Guru boleh menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan kuis, nota ringkas atau latihan yang sesuai dengan tahap pelajar.
Walau bagaimanapun, kita perlu menggunakan teknologi AI secara bijak dan beretika. Pelajar tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada teknologi tanpa berfikir sendiri. Sebaliknya, AI perlu dijadikan sebagai alat bantuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran berfikir. Hadirin sekalian, dalam era digital ini, guru memainkan peranan penting sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing pelajar untuk menggunakan teknologi secara berkesan dan bertanggungjawab. Guru perlu memastikan pelajar mampu menilai kesahihan maklumat yang diperoleh daripada internet serta mengelakkan penyebaran maklumat yang tidak benar. Selain itu, guru juga perlu menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Walaupun teknologi menyediakan pelbagai kemudahan, pelajar masih perlu menggunakan kemahiran berfikir untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Guru juga harus sentiasa meningkatkan kemahiran digital mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dengan cara ini, proses pengajaran akan menjadi lebih berkesan dan relevan dengan keperluan semasa. Hadirin yang dihormati, walaupun teknologi membawa banyak manfaat, terdapat juga beberapa cabaran dalam pembelajaran era digital. Antaranya ialah penyalahgunaan teknologi seperti ketagihan permainan video, penggunaan media sosial secara berlebihan dan penyebaran maklumat palsu. Perkara ini boleh menjejaskan fokus pelajar terhadap pembelajaran. Selain itu, tidak semua pelajar mempunyai akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Keadaan ini boleh menyebabkan jurang digital antara pelajar. Oleh itu, semua pihak, termasuk guru, pelajar dan ibu bapa, perlu bekerjasama untuk memastikan teknologi digunakan secara positif dan memberi manfaat kepada pendidikan. Hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulannya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Teknologi ini membuka peluang yang luas untuk meningkatkan kualiti pembelajaran sekiranya digunakan dengan bijak. Dalam era digital ini, guru perlu memainkan peranan sebagai pemimpin pembelajaran yang membimbing pelajar menggunakan teknologi secara berkesan. Manakala, pelajar pula perlu bersikap bertanggungjawab dan berusaha meningkatkan kemahiran diri. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai alat untuk memperkuat ilmu pengetahuan serta membina generasi yang berdaya saing pada masa hadapan. Sekian sahaja syarahan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.